Mulai dari sekarang, kaulah Ultraman. Ultraman. Orang-orang di planet itu panggil kamu macam tu. Tentu kau sendiri dah dengar. Saya boleh nampak bijak pandai di planet ini. Mereka tu manusia. Aku percaya bila kau dah berhubung dengan mereka, kau boleh jadi macam adik-beradik. Dan kau akan dapat banyak perkara-perkara yang berharga. Perkara-perkara yang berharga? Cuma kau seorang saja yang boleh menjumpainya. Baiklah. Saya akan pergi, Ayah Ultraman. Orang muda, pergilah. Kau pergilah ke planet dunia yang berharga. Terima kasih. Terima kasih. Apa dia? Memang sah ada makhluk angkasa? Apa betulkah apa yang saya dengar ni? Kami dapat laporan dari ibu pejabat. Ia digelar Dinozoro. Gas di setiap negara telah diarahkan supaya bersiap sedia. Macam mana boleh jadi macam ni dalam sisa-sisa hidup aku ni? Dah 25 tahun aku bekerja, baru makhluk nak menyerang. Lebih tepat lagi 25 tahun 14 hari, Encik. Tak perlu nak jawab kalau saya tak tanya. Alamak, 100 km dalam tanah. Ini di bawah bidang kuasa gas space. Tapi satelit V77 kita sedang berjaga-jaga pada waktu tu. Guys, pergi ke sekolah dengan perut kosong. Guys, jemur kain di hari yang panas. Guys, hati-hati dengan kereta bila kau berjalan-jalan. Guys! Dan jangan bergantung pada orang lain. Guys, kalau nak pergi main tak payah berkasut berkaki ayam aja. Saya tak sangka. Macam tak percaya ada orang tahu. Itulah yang ketua saya ingatkan. Hah? Masa dia kecil,
kawan-kawan dia yang ajar. Kemungkinan kata-kata itu peninggalan Ultraman yang dulu. Ya, saya pun pernah dengar dulu. Memang sungguh kelakar kan? Ultraman dah jadi satu legenda, tahu tak? Dan sekarang ni, planet ni kita yang jaga. Ultraman, apalah agaknya kau tengah buat, ya? Bahaya! Apa dah jadi ni? Ya, Ayahara di sini. Yo, maaf mengacau tapi awak kena balik. Mereka nak menyerang V77 kita. Cepat sikit. Saya rasa tak sedar hati lah. Okeylah, kita jumpa lagi, ya. V77 dah dimusnahkan? Macam mana boleh jadi macam tu? Ini memang betul. Selepas mengambil alih kiriman dari gas space, ibu pejabat telah mengumumkan space crew jemput akan mengambil alih. Tunggu dulu. Kenapa tak pilih pakar-pakar gas dari setiap negara? Kenapa mereka pilih kita aja? Mengikut dari perkiraan sekarang, dinosaur akan berada di ruang angkasa jemput iaitu 70%. Hari yang dinanti-nanti dah tiba. Senjata dinosaur telah musnahkan V77. Dia mengeluarkan lidah dari dalam mulutnya. Ini betul-betul satu saingan. Saya yakin awak boleh lakukannya. Percayalah. Cepat, lakukan. Dah dapat kedudukannya. Itu ke dia makhluk tu? Kami sendiri yang akan melindungi planet kami, bukan orang lain. Buat serangan bertubi-tubi. Dahsyatnya. Kalau latihan yang ringan, awak dah boleh buat. Iya, bagus. Masa di college, kau kena belajar bersungguh-sungguh. Kalau kau nak jadi doktor yang berjaya nanti, Tepe, ya? Lambat laun, kau kena warisi bisnes ayah kau ni. Kau akan jadi presiden di hospital ni nanti. Bukan ke tu... Penaja puas hati dengan pencapaian kita musim ini. Saya pun begitu juga. Akan datang saya berharap pada awak, Marina. Ya. Kalau terus macam ni tak mustahil jadi juara. Tidak. Saya rasa awak boleh buat lebih bagus dari ini. Kerja lebih bagus? Bertanding kelas sedunia? Sejak 25
tahun, inilah kali pertama kawasan ini mengeluarkan amaran. Dan 5 kilometer dari jarak tempat pendaratan, amaran juga telah dikeluarkan. Tak siap-siap lagi ke betulkan tu? Amaran telah pun dikeluarkan. Tolong pergi ke tempat perlindungan dengan seberapa segera. Jangan takut, cikgu ada di sini bersama kamu. Cikgu, habis macam mana dengan Rumi? Amaran telah pun dikeluarkan. Nanti saya pergi tengok ya. Pergi ke tempat perlindungan Tolong dengarkan dengan mereka ni. seberapa segera. Konami. Orang ramai dinasihatkan pergi ke tempat selamat. Cik, Cari perlindungan. saya mesti nak Tak boleh masuk. Sana tu bahaya. Tak boleh. Bahaya kat sana tu. Cik, tolonglah. Cik, bagi saya masuk sana, Cik. Tolonglah. Saya kata tak boleh lah. Ke tempat selamat. Cari perlindungan. Tak boleh, bahaya. Semua. Tolong cari perlindungan. Sepakan meteorit. Itu memang Ikaruga. Saya nak ke sana, kawan. Tapi saya... Nanti. Tepe. Cepat naik. Baik. Kapten, sekarang tinggal kita aja. Kapten! Kapten! Cepat ejek keluar! Saya nak rempuk dinosaurus tu! Cepat, Kapten! Saya takkan biarkan awak korbankan nyawa. Kapten! Tolonglah. Tipping guide. Semuanya musnah. Tunjukkan diri yang sebenar. Masa awak kanak-kanak tu ialah Arnab ni. Yalah.
berbahaya. Lagi dia kembali lagi. Sabar. Saya macam tak percaya. Nah. Cepat lari. Raksasa dah datang. Semua orang cepat lari. Budak-budak tu yang bela Arnab ni. Mereka buat macam harta mereka. Jangan pandang aja, cepat tolong. Okey. Semuanya dah ada dalam ni. Terima kasih banyak-banyak ya. Cepat lari. Kenapa? Cepat lari. Mebius! Mebius! Betul ke ni? Dulu masa kecil-kecil ayah kata ayah nampak Ultraman, betul ke? Ya, itulah Ultraman. Bangunan dijadikan perisai.
Kurang ajar! Teknik kau berlawan memang begitu menjijikkan. Cuba kau tengok sekeliling. Kau ni layak ke dipanggil Ultraman? Tak ada satu pun yang kau buat tu bagus, tahu tak? Kenapa mesti jadi macam ni? Kenapa tak ada apa-apa ditinggal? Pelik. Mana dia lelaki tadi? Rupanya awak ada dekat sini. Kenapa? Awak pun dah sertai guys. Benarkah saya lawan sama-sama? Saya memang nak berlawan sama dengan awak. Kenapa seronok sangat ke kalau dapat berlawan? Kami tak perlukan guys. Awak faham tak? Jomlah pergi. Kita ke Pengkalan Phoenix. Ada orang tunggu awak ke sana. Apa ni? Ibu pejabat guys nak menempatkan jet pejuang yang dinamakan Rifle Phoenix. Awak ni siapa? Awak tak kenal saya? Saya telah dilantik sebagai Captain Guys. Saya Sakumizu. Di antara ahli baru, saya nombor 1. Macam mana pula awak ahli nombor 1? Awak ni siapa sebenarnya? Saya Hibino Mirai. Gembira bertemu awak. この人たちはガイズのクルーにふさわしい人たちです。グドンだ。地球は我々人類自らの手で守り抜かなければならないんだ。俺たちの翼で行くんです。一緒に飛んでください。次回俺たちの翼